tidur. Okey. Bila dia bangun, dia pun tak ada dengar suara apa-apa. Senyap sunyi. Tak dengar juga. Tiba-tiba datanglah cicak. Cit, 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 cit. Dia mendengar. Mendengar bila? Masa dia dengar. Tu waktu baru. Barulah dia dengar. Habis sejak Azali? Sejak Azali dia tak dengar. Oh, okay. Patutnya nak menceritakan dia boleh ke tak boleh. Tadi ini cerita dia dah terjadi. Kalau contoh pada Hafiz, dia nak mengadakan dan mentiadakan Hafiz. Tapi bila dah dunia dah berjuta-juta tahun, dah dinosaur, dah Nabi Adam apa semua, Hafiz pun keluar. Lulus waktu dia keluar tu lah. Yang berbeza lah. 10,000 tahun lalu, tak keluar. Proses daripada itu. Dia bukan maksud. Saya nak cerita tentang keadaan, dia ada. Sifat Tuhan tu, sifat kudrat tu. Tuhan ada. Tapi, dia tak aktif lagi lah. Bahasa Tuhan. Okey. Boleh, betul lah tu. Lepas tu, dia ada tu, telah aktif. Setelah dunia tu Tuhan dah jadi, masa Tuhan dah jadi, alam Tuhan dah jadi, bumi dah jadi, Nabi Adam dengan Hawa dah jadi, berapa berketurunan, sampailah bapak dia dengan mak dia kahwin. Kemudian dia pun keluar. Masa tu baru lulus. Masa bapak dia kahwin dengan mak dia pun tak lulus lagi keluar. Kalau Tuhan lulus waktu mak dia baru kahwin 1 hari, tiba dia keluar. Kecil. Tak betul lah kan? Yang tu dia panggil keguguran. Macam tu cerita yang sama bukan. Cerita boleh, tak boleh, tak apa dia ada. Sebab bila cerita lulus baru ni, lulus yang qadim dah ada. Dah ditakdirkan. Tapi mana? Mana kiamat? Tak jadi lagi. Tapi dah lulus dah? Belum lulus. Dekat masa qadim dulu, Tuhan tak buat lagi. Atau Tuhan tengah fikir lagi. Nak kiamatkan ke? Tak. Macam tu. Bukan. Takluk Tanjizi hadis lah. Lulus pada yang baru tu, masa dah ada lah. Hadis tu baru kan. Masa dah ada tu lah. Bukan. Masa dah ada, dia panggil hadis. Tapi itu waktu zaman dinosaur. Belum ada lagi. Kemudian Nabi Adam turun. Belum ada lagi. Dah berketurunan sampai Nabi Nuh. Banjir besar. Belum ada lagi. Sampai waktu mak dia, masa nak kiamat. Mak dia ingat dia beranak. Masa kiamat, maka Allah luluskan. Kiamat lah masa tu. Dia dah tak jadi. Luluslah waktu hadis. Waktu baru. Waktu bukan qadim tu. Dia panggil hadis. Dia ada 2 je. Hadis dengan qadim. Sebab tu ulama' banyak kena bunuh bila dia tanya, Al-Quran ini hadis atau qadim? Kau nak jawab apa? Kau jawab qadim, mati kena bunuh. Qadim? Kau jawab. Tapi kalau kita orang betul, tak. Ulama' Imam Syafi'i cakap, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, empat ini baru. Apa yang baru? Baru yang bukan. Yang baru ni. Jari aku ni. Baru dia lepas. Okey. Yang itu pada jalan ringkas. Jalan Abu Mansur. Maka ada Soluhi. Ada Tanjizi hadis. Settle. Okey. Masuk yang seterusnya. Dan di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kudrat ada 3 bahagian. Bahagian takluk, iaitu 2 bahagian yang tersebut di atas. 2 ni, Abu Hasan Al-Asy'ari pakai juga Soluhi dengan Tanjizi hadis. Tapi dia tambah satu lagi. Iaitu 2 bahagian tersebut di atas itu tadi dan ditambah lagi. Apa dia? Abu Hasan Al-Asy'ari, dia tambah yang nombor 3. Takluk qabdah. Apa dia? Artinya di dalam genggaman. Maksudnya ialah dalam timbangan Tuhan, dalam bahawasanya, jika menghendaki ia nescaya dikekalkan, kekallah. Kalau dia menghendaki ia nescaya dikekal dan tiadanya dengan kudrat kuasanya. Dia nak kekalkan, qabdah dia mengekalkan. Dia tak nak kekalkan, dia hapuskan. Habis, tak ada dah muncul dah. Kekal dia hapuskan. Seolah-olah dia cerita pada hadis Nabi, maka pada mahsyar itu Allah memanggil maut, maka dibunuhlah maut. Selepas itu sudah tidak ada maut. Okey. baru lah. Maut tu dah mati kena bunuh. Tanduk qabdah ni macam baru. Ayalah, memang baru terjadi.
Mana boleh? Baru terjadi. Masa tak pulang dengan Ibn Azali ni? Azali dah tentu dah. Macam mana cerita dikekalkan tu semua. Inilah cerita yang baru. Artinya di dalam genggaman. Maksudnya ialah timbangan Tuhan dengan makna bahawa jika menghendaki, ia nescaya dikekalkan atas adanya. Dikekalkan adanya. Jika dihendaki, ia nescaya dikekalkannya atau tiadanya dengan apa? Dengan kudrat kuasa. Kudrat kuasa. Ini bahasa lama lah. Pada sifat kudrat lah. Dia mengekalkan tu dengan sifat kudrat. Bukan dengan iradat, bukan dengan ilmu. Iaitu cerita pada jalan ijmal ada Abu Mansur, ada Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi ada dua, Soluhi Qadim dengan Tanjizi Hadis. Abu Hasan Asy'ari ada Soluhi Qadim, ada Tanjizi Hadis, ada Ta'luq Qabdah pada ijma'. Jalan cara ringkas. Nak faham takluk kudrat ni, cara ringkas ada ni. Ada cara tafsili, cara hurai besar-besaran. Adapun bahagian takluk kudrat itu jika dihuraikan dengan tafsil terbahagi kepada 8 bahagian pula. Ni kajian mendalam bagaimana proses. Apa Pis? Kau mengganggu suasana. Cepat. Habiskan. Okey lah. Apa dia faham? Betul? Maksud dikekalkan. Tiba dah tahu, tukarlah skrip ni, tak best lah. Dikekalkan. Itu Qabdah. Kekal. Tak ada tukar-tukar lah. Okay. Kekalkan tu kena masuk. Maka Allah dengan sifat kudrat, dengan sifat kuasa dia tu, dia mengekalkan. Okay, boleh? Boleh jalan lagi? Adapun bahagian takluk kudrat itu jika dihuraikan dengan tafsili terbahagi kepada 8 bahagian. Sekarang soalan aku, mana satu kelakuan takluk? Kita dah masuk bahagian takluk. Kelakuan takluk duduk kat mana? Kat mana? Kau jangan minta teka, aku siku korang. Tempat takluk, segala mungkin. Bahagian takluk Soluhi Qadim, takluk Tanjizi Hadis. Pada jalan Abu Hasan Asy'ari, masuk lagi satu, takluk Qabdah. Adapun bahagian takluk kudrat, bahagian lagi. Jadi masih lagi bahagian takluk, kalau dihuraikan dengan tafsir, terbahagi kepada 8 bahagian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah bahagian takluk lagi. Maka dengan mengetahui takluk yang ada di atas, inilah dia kelakuan. Dia punya bentuk kata. Itulah kelakuan dia. Kudrat. Takluk kudrat, ni kelakuan dia. Takluk iradat, kau tengok pula cari lagi. Kelakuan iradat pula. Yang tu. Mata-matanya. Kelakuan tu dia kesimpulan. Kalau iradat dia tak ada yang... Tak ada. Pada iradat ni, muka surat mana? 80. Takluk iradat punya kelakuan.
Kelakuan dia, muka surat 80 campur 81. Oh. Ni korang kena buat kerja rumah ni. Minggu depan, korang jam lagi sekali ni. Tapi dekat iradat dia tak ada yang macam ijmal je. Macam ijmal tu. Tak ada. Sebab dia tak ada qabdah. Sebab iradat, Allah nak menentukan tiba-tiba. Ya. Dia nak tentukan, lepas tu dia nak ubah. Kalau ubah, Allah berubah-ubah. So, dia kodim. Kalau tak Kodim. Mana ada start, lepas tu dia kekal. Baru binasa. Kalau iradat ada yang baru, habis. Iradat kehendak kena. Takluk je yang susah. Senang kalau dah faham. Amy cakap tu hilang semangat aku nak cakap. Berat kena kata berat lah. Aku pandai-pandai je. Boleh semua? Kemudian. Okey, bahagiannya secara tafsili. Takluk soluhi qadim. Kita pergi tadi yang ijmal muka surat 74 tadi, takluk soluhi qadim. Dia masuk balik. Patut dan layak. Tapi yang tadi 74 iaitu patut pada azali. Sama je cerita dia. Patut dan layak pada azali. Tuhan mengadakan Zaid masalan. Apa? Misalnya. Atau mentiadakan dia. Ini Ahmad Maslan. Yang ini patut pada Tuhan untuk mengadakan dia patut. Itu adalah bahagian pertama. Bahagian kedua, qabdah soluhi qadim. Qabdah ni mengekalkan, tadi takluk. Dia punya sifat Allah nak adakan. Keadaan mungkin seperti Zaid dahulu daripada adanya di dalam genggaman kudrat pada mengadakan atau pada mengekalkan atas tiada. Yang ini Tuhan nak kekalkan atau Tuhan tak nak kekalkan. Dia nak umur 70 meninggal. Tuhan nak adakan umur pada tarikh sekian-sekian ada. Maka Allah mengekalkan. Okey, keadaan mungkin. Keadaan mungkin tu dia kan harus. Seperti Zaid dahulu daripada adanya. Sebelum Zaid ada, Zaid tak ada lah. Itulah Zaid. Zaid dahulu daripada adanya. Dulu Zaid tak ada. Lepas tu baru Zaid ada. Yang ini apa? Tuhan mengekalkan macam tu. Di dalam genggaman kudratnya pada mengadakan ataupun pada mengekalkan tiadanya. Okey, sekarang dia memang akan termasuk iradat. Allah nak mengadakan ke atau tak nak? Kalau Allah nak mengadakan tu, Allah mengekalkan. Allah tak nak adakan dia, Allah mengekalkan tak ada. Satu statement je. Kan? Okey. Tuhan kekalkan panjang. Allah mengekalkan nak jadikan dia tu kekal. Nak. Dia tak nak adakan Amy. Ada kekalkan Amy tak ada. Tu qabdah. Pada patut. Pada patut ni. Pada patut. Mana masa soluhi lagi ni. Patut saja. Atau macam ni. Okey, JPJ duduk. Tadi pada yang awal, dia patut untuk saman atau tak saman. Makcik je buang pisang, tak boleh saman. Dia soluhi. Dia patut. Tiba-tiba, si Soleh langgar lampu merah. Dia pun tahan. Nak saman Soleh. Kalau dia saman, dia mengekalkan juga nak saman Soleh. Tapi dia kata, tak apalah saya bagi can dengan awak. Dia pun mengekalkan tak saman. Tapi Soleh maki dia. Alah, belagak dia pergi. Kau datang. Dia tukar balik. Tuhan tak buat macam tu. Tapi makhluk, qabdah tadi, yang tadi patut dia kekalkan nak saman atau kekalkan tak nak saman, kenalah konsisten. Dia tukar. Tu makhluk boleh lah. Dia tak qabdah. Tapi yang macam Amy ni, nak ada kan? Dia kekal. Tak nak ada kan? Dia kekal. Umpama macam kan sama. Tengok saya. Anak Inalillah.
Okey, settle. Masuk yang ketiga. Tanjizi hadis. Masuklah. Dunia pun Allah ciptakan. Alam Allah ciptakan yang pertama, maka berlakulah ada masa. Kan? Berlakulah tempat. Sebelum Allah buat tu, tak adalah. Tanjizi hadis diadakan oleh Tuhan akan Zaid dengan kudratnya. Dah sampai dah. Si Hafiz tadi. Mula-mula dia nak pada qabdah. Okey, aku nak jadikan Hafiz. Tu qabdah. Tu takluk soluhi. Lepas tu, okey, lulus lah. Nak buat lah. Okey, dah. Tu semua qadim lagi. Bila alam dah ada apa semua, Nabi Adam dah apa semua, sampai keturunan, sampai mak dengan ayah dia, kahwin. Maka diadakan oleh Tuhan. Tengok keluarlah Hafiz dengan sempurna. Dan tu atas lulus pada yang barulah. Okey, itu bahagian yang ketiga. Ni bahagian keempat, qabdah tanjizi hadis. Iaitu keadaan mungkin seperti Zaid ketika adanya di dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan pada mengekalkan adanya atau mentiadakan dengan kudratnya. Okey, dengan kudrat juga Tuhan. Hafiz pun dah beranak, dah lahir. Allah mengekalkan dia umur sampai berapa? 120 tahun. Cukup. Lama sangat. Okey, 100 tahun. Selepas akademisi keluar. 65. 65. Lepas tu habis. Jadi Allah mengekalkan Hafiz sampai umur 65 pada waktu hadisnya. Waktu dah lulus. Dah ada dah semua. Hadis, dah waktu hadis. Dah, itu settle. Yang kelima, tanjizi hadis lagi. Tadi qabdah tanjizi hadis. Lepas tu tanjizi hadis. Sekarang Hafiz dah keluar. Sekarang Allah mengekalkan dia ada sampai umur 65. Kemudian yang kelima. Tanjizi Allah mentiadakan mungkin seperti Zaid yang telah ada itu dengan kudratnya. Sekarang tak adakan pula. Tapi waktu baru juga. Tadi kan Allah kekalkan Hafiz ada sampai 65. Sampai 65. Allah bercakap, okey. Kita tiadakan. Aku nak tiadakan dia. Dengan kudrat dia, Hafiz pun tak ada lah. Dah kena tanam. Roh dia pun dah tak ada. Okey, yang keenam, qabdah tanjizi hadis. Keadaan mungkin seperti Zaid yang telah tiada. Kan dia dah meninggal. Kan Hafiz dah meninggal. Umur 65. Dia kekalkan Hafiz mati terus. Kalau dia qabdah mengekalkan Hafiz terus mati. Sebab ada kisah yang ada yang hidup. Hidup balik. Macam Seven Sleepers. 7 orang dalam gua. Surah Al-Kahfi. Hidup 300 tahun. Dah habislah mati. Orang cakap dia dah mati. Tiba Allah hidupkan balik. Ataupun kisah Nabi tu juga. Macam mana lah Allah hidupkan dah tinggal tulang belulang. Dah sekali Allah hidupkan dia 100 tu. Habis kuda dia semua mati. Dia bangun-bangun. Orang dah lupa dah Taurat. Dia seorang. Sebab dia Nabi Bani Israel. Datang-datang. Dah 100 tahun. Aku tidur sekejap je tadi. Kuda aku pun semua dah mati. Tapi dia punya hikmah. Ada lagi lepas 100 tahun yang hafal Taurat. Padahal semua dah mati ulama dah. Tinggal Nabi ni. Gitu. Jadi dihidupkan semula. Bermakna Tuhan qabdah mengekalkan hidup. Kemudian Allah hidupkan balik dia. Tapi yang Hafiz tadi lepas umur 65 mengekalkan dia terus mati. Tak hidup balik dah. Okey. Qabdah tanjizi hadis. Keadaan mungkin seperti Zaid yang telah tiada. Hafiz tadi. Yang telah mati itu. Di dalam genggaman kudratnya. Dengan makna boleh dikekalkan atas tiadanya. Atau diadakan. Dihidupkan semula. Dengan kudratnya. Tapi Hafiz ni pula. Dia tentu ketentuan dia lain. Sampai habis dah jadi kiamat semua. Pada masa dah siap semua. Hafiz qabdah dia matikan tu. Habis. Allah pun hidupkan balik dia. Qabdah yang matikan tadi. Yang kekalkan dia mati tu. Habislah. Kemudian masuk lagi tanjizi hadis. Masuk balik tanjizi. Lulus pada yang baru pula. Apa dia? Iaitu mengadakan mungkin seperti Zaid yang telah mati itu dengan kudratnya ketika bangkit dari kubur pada masyarakat. Yang ni lulus. Dia dah hidup. Aku hidup. Dia cakap, ayolah. Tuhan punya lulus pada waktu ni. Ini waktu baru. Tapi dah kiamat. Yang tu yang ketujuh. Yang ke-8, qabdah tanjizi hadis.
Iaitu keadaan mungkin seperti Zaid yang telah bangkit daripada kubur tu. Apis ni dah dia bangkit daripada kubur, telanjang bogil. What happened? Kan? Nanti jumpa malaikat. Apa, lesen tauhid ada? Tak ada pergi sebelah sana. Geng-geng Firaun. Contoh. Lepas tu tengok Amy, terbogil-bogil kan. Tapi pergi ke grup sini, Amy. Kenapa ada lesen? Tauhid. Alamak. Memanglah dia baru kan. Okey, iaitu dalam keadaan mungkin seperti Zaid yang telah bangkit dari kubur itu di dalam genggaman kekuasaannya. Allah dah bangkitkan Hafiz, kemudian dia kekalkan hidup. Ada tak yang dia dah pada masa dia dah hidup, lepas tu Allah hapuskan balik? Ada tak? Ada. Apa dia? Boleh jadi lah. Bukan, yang ada, yang dalam Nabi bagi tahu ada, akan datang. Apa dia? Haiwan. Haiwan yang bergaduh, tanduk-tanduk, dia kena tanduk, tak adil. Allah bangkitkan balik, kau tanduk balik dia, okey, lepas tu matikan balik. Macam tu Tuhan nak tunjuk adil. Itu majaz lah. Okey. Dalam genggaman kuasa yang pada mengekalkan adanya yang Hafiz ni dah bangkit, Allah kekalkan. Syurga, neraka, kekal sampai bila. Dia atau ditiadakan dia. Ada tadi yang kambing tadi yang belaga yang tak puas hati lah dengan kudratnya, tetapi dengan memutuskan nazar pandangan daripada segi dalil syar'i. Allah boleh je dah dibangkitkan, lepas tu matikan. Tapi nazar pada penglihatan syarak, Allah kan dah janji siapa yang ni dapat balasan. Jadi memanglah Allah boleh, tapi Allah wajib buat. Janji Allah tak pernah gagal, tak pernah mungkin. Okay. Tapi kita nak beritahu Allah mampu buat. Kalau Allah buat, kau nak komplain dah. Kan? Dia tak ikut janji lah. Tapi tak boleh lah macam tu. Okay, biadab lah. Tapi pada tauhid, kita nak langgar semua, Allah boleh buat. Macam tu. Tapi jangan. Kita yakin Tuhan tak buat lah. Kalau Tuhan cakap janji, siapa yang buat baik, masuk syurga, yang buat jahat, yang Tuhan tak buat, tak suka masuk neraka, Tuhan pakailah janji dia. Takkan orang yang kafir pun masuk syurga lah. Semua yang kafir-kafir sekali masuk syurga. Macam tak tunai janji je. Tapi Allah boleh buat. Tapi macam tak tunai janji, kita pakai yang Tuhan tunai janji. Tapi kalau kau Tuhan buat, tak ada boleh seorang berkomplain. Kita pun tak tahu siapa yang masuk syurga, masuk neraka kan. Maksud tu kan kita dah masuk syurga. Jadi siapa yang masuk neraka tu kita nak ambil tahu siapa yang daripada neraka dah masuk syurga? Tak ada. Lantak dia lah. Kecuali ahli keluarga kita lah kot. Kita cek. Ya Allah tolonglah. Kau jangan banyak campur aku punya hal. Tapi masa tu dah tak ada dah. Masa tu hakikat dah. Dari segi dalil syar'i, kerana orang yang telah bangkit dari kubur itu tidak akan mati lagi pada syarak, pada syar'i. Tetapi pada akal harus ditilik pada kekuasaan Tuhan, kerana kekalnya itu aridi juga. Tuhan kekalkan dia mendatang. Bukan pasal kau kekal, kau boleh sendiri kekal. Tak boleh. Maka, ni dia panggil kelakuan kudrat. Kelakuan takluk kudrat. Maka dengan mengetahui bahagian takluk yang di atas ini, terang dan jelaslah. Adalah manusia itu daripada semenjak sebelum ada. Korang ni azali dulu, sebelum alam ni semua ada. Dan masa telah ada dalam masa di dalam kubur, hinggalah masa bangkit daripada hari kiamat, duduk di dalam syurga, atau mereka tidak lepas daripada genggaman dan kekuasaan Allah Ta'ala pada segala-galanya. Maknanya pada korang tak ada, korang ni tak ada ni, kau dalam genggaman Allah. Engkau dah ada, kau dalam genggaman Allah. Engkau mati, kau dalam genggaman Allah. Kau hidup kan, kau dalam genggaman Allah. Lepas Allah kekal kan, dalam genggaman Allah. Tak terlepas satu. Itu maksudnya, kita tak terlepas pada maksud. Orang ngaji tauhid, tak terlepas, yang tu dia faham. Tapi kalau orang tak ngaji tauhid, tak terlepas, segala takdir kita ni, kat dunia ni, dia setakat situ je. Kat akhirat, dia tak ada ilmu. Tapi kalau kita ngaji tauhid, tak terlepas sampai bila-bila. Sebab tu bila kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung daripada syaitan yang direjam tadi, sampai bila-bila. Bukan sampai masa jumpa iblis je. Sampai kau masuk syurga, sampai minta ya. Kan? Sebab Nabi Adam pun diganggu oleh iblis di syurga. Mintalah berlindung sampai bila-bila. Itu tauhid. Orang yang tak ada tauhid minta berlindung masa dia nampak kelibat putih je lah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kan? Okey.
Apabila telah diketahui demikian, adalah tetap sekali bangkit perasaan manusia. Kau dah orang dah faham, patutnya kena bangkitlah. Tapi kalau kau tak bangkit juga, ada masalah tu. Menurut apa-apa perintah Tuhan supaya berbetulan amalan dengan kepercayaan dikatakan sempurna iman kepada Tuhan. Jadi, korang dah faham ni. Semua dalam genggaman Tuhan. Jadi, patutnya kalau dah faham, ikutlah perintah Tuhan. Tak ikut juga. Kan? Supaya berbetulan dengan cerita Tuhan tu yang akan mengekalkan Allah berkuasa tu, amalan kita pun sama. Satu aliran takdir Tuhan tu dengan kita punya perangai sama. Samalah perbuatan ahli syurga. Kalau kita buat perbuatan ahli neraka, memang takdir kita ahli neraka lah. Mudah dia buat, tak keluar-keluar daripada kat situ kan. Kat situ. Jadi kalau orang yang dah faham yang ini, dia akan nak samalah dengan takdir Tuhan yang ahli syurga kan buat kerja-kerja ahli syurga. Ahli neraka kan buat kerja ahli neraka. Firaun sampai ke sudah tak boleh nak tukar. Abu Lahab sampai ke sudah tak boleh nak masuk Islam. Berbetulan dengan pekerjaan ahli neraka dia buat. Abu Bakar sampai ke mati dia buat perbuatan ahli syurga. Sayyidina Umar, Osman, segala ulama-ulama semua perbuatan ahli syurga dia buat. Wallahu a'lam. Kita berhenti, kita tangguh kat sini sampai kat sini. Minggu depan insya-Allah kita masuk takluk iradat. Yang mana takluk iradat ni ada soluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Itu sahaja, tak ada qabdah-qabdah. Dia tak ada mengekalkan. Dia sebab iradat, dia kehendak Allah pada azali. Wallahu a'lam.